Jongkok emas versus emas perhiasan. Cirinya berbeza. Barang kemas direka untuk tujuan perhiasan dan menambahkan seri aura pemakainya. Maka rekaan dan pembuatannya dibuat dengan lebih teliti dan juga menarik. Lagi rumit reka bentuk barang kemas, lagi mahal kos upah yang dibayar. Dan lagi banyak batu perhiasan, lagi mahal harganya. Barang kemas khususnya untuk emas perhiasan memiliki beberapa kriteria, iaitu merupakan emas 916 ataupun 22 karat. Susuk nilainya lebih 25 hingga 40%. Kos upah tinggi dan kadang-kadang dimanipulasikan oleh pekedai. Emas perhiasan sesuai untuk perhiasan perempuan. Ada emas perhiasan? Memang bagus. Cuma untuk berhias. Sekiranya kita mahu menabung dan melabur di cabang emas, kita ada pilihan yang lebih menarik iaitu jongkong ataupun dinar. Emas jongkong ataupun dinar dikeluarkan khas dengan kriteria bagi tujuan untuk pelaburan. Ciri-cirinya adalah seperti emas berketulinan 999.9 atau 24 karat. Speknya lebih rendah iaitu 6% hingga 9%. Kos premium yang sangat rendah. Berbentuk ringkas dan sesuai untuk lelaki maupun wanita. Hari ini, menabung emas 999.9 dalam bentuk jongkong ataupun dinar bukan lagi untuk orang kaya. Kita ada platform akaun emas Gap yang membolehkan kita menabung emas secara sikit-sikit sehingga kekayaan kita dapat diselamatkan daripada inflasi. Ayo, jika anda berminat untuk mendapatkan bimbingan percuma dan menjadi penyimpan emas yang berilmu, sila tekan butang sign up dan saya akan bantu anda langkah demi langkah dalam simpanan emas yang terbaik untuk anda.